Abang on mula on ada airbag je, okey. Jangan on semua macam ni, jangan semua warning nyala. Okey. Dia nombor satu je. Okey, airbag je. Okey, lepas tu airbag. Lepas tu meter mesti dekat mileage. Meeting apa? Dia dekat mileage, tak boleh duduk tempat lain. Tak boleh duduk kat sini ke apa ke. Dia mesti duduk kat sini. Mesti kat mileage lah. Betul. Macam ini 232963 lah. Mesti kat situ. Okey, baik. Lepas tu tekan ni dulu lama-lama, jangan lepas. tekan handphone lama-lama ni. Lepas tu tekan okey lama-lama. Lepas tu tekan okey lama-lama. Okey, lama-lama. Lepas tu okey lama-lama. Lepas tu bila lama-lama sampai dia keluar. dia keluar vehicle data. Okey, lepas tu AC plus. Lepas tu AC plus. So full service. Bawah Pergi AC plus, lepas tu full service. Okay, full service. Lepas tu okey. Bawah sekali. Confirm full service. Confirm full service. Lepas tu tekan okey. Yes lah. Okay, confirm. Ni tak boleh lah sebab tadi ada reset. Agak apa-apa. Okey, jadi bila buka dia sekali je. Okay, off balik. Balik. Okay, nak check dia. Kena on ataupun start pun boleh. Tekan arrow tepi ni. Clear tepi. Cari dekat ni. Okey. Ni, servis ni. Servis. Okey. AC plus. AC plus, okey. Dah ni, nampak. Lagi 15,000. Dia memang reset 15,000. Dia tak ada 10,000. Oh, faham. Okey, faham. Kalau Itu cara dia. Semi dia 7,000 dah akan keluar 15,000 juga kat meter. Tapi maksudnya kita tengok stiker lah. Kita tengok stiker. Maksudnya otak kita tengok stiker. Ya, betul. Faham. Ini untuk masjid lah. Untuk emas je. Yang lain tak lain. Lain kita lain.